Kalau masuk dalam masjid, duduk salam dengan orang 3-4 orang, buka lampu, buka kipas, buka aircon, lepas tu hampak tikak, lepas tu buang cicak 2-3 biji, baru kita sembahyang tahiyatul masjid. Kita dapat pahala tahiyatul masjid, tapi kelebihan tahiyatul masjid tak dapat, sebab kita dah buat amalan lain sebelum kita buat dia. Macam kita baca doa iftitah. Sebab itu ada 3 amalan yang kalau buat benda lain fadilat dia tak dapat. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua bagi salam. Jangan cakap, bagi salam dulu. Dan yang ketiganya baca doa iftitah dan sembahyang tahiyatul masjid dan bagi salam. 3 perkara. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, Ramadan yang kita sambut pada setiap tahun ini sebenarnya tidak sama dari segi suasana dia, dari segi kelebihan dia, sebenarnya tak sama. Mungkin pada tahun lepas kita sambut Ramadan dalam keadaan hujan, dia tak berapa nak mencabar suasana dia. Tapi pada tahun ni mungkin dalam keadaan panas. Itu kita yang duduk dalam aircon, kawan hak kerja di luar tu macam mana? Sebab itu dalam hadis qudusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang kelebihan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'ami'atin dha'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap kebajikan digandakan 10 kali ganda. Ya, setiap kebajikan dapat 1 pahala dengan 10 kali ganda, hingga 700 kali ganda melainkan puasa. Illa as-siyam fa innahu li. Allah Taala kata puasa itu untuk aku. Dalam di kursi ni kata puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Allah Ta'ala akan balas pahala puasa orang, sebab tak sama. Puasa orang yang kerja berat tak sama dengan puasa orang yang kerja duduk saja. Puasa orang yang buat amalan kebajikan tak sama dengan puasa orang yang tak buat amal kebajikan. Dia puasa dia ikut budaya dia ya. Tak sama pahala dia. Sebab pemberian pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini dasarkan kepada ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah orang yang paling berkualiti amalnya dari kalangan kamu? Kita sebut terbaik itu maksud dia yang paling kualiti. Allah Taala ambil yang paling kualiti. Jadi diberikan pahala kepada kita berdasarkan kualiti puasa. Ada dalam kitab sebut bahawa puasa dia akan bangun dalam bentuk jasad di hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Maka kalau sempurnanya dia, maka jasad itu ataupun puasa itu akan abang di hadapan Allah. Ya Allah, beginilah rupanya hamba-Mu itu melaksanakan aku, maka Engkau balaslah sesempurnanya kerana dia telah sempurnakan aku pada ketika di dunia. Itu puasa akan bangun di hadapan Allah. Amalan-amalan lain pun sama aja, dia akan bangun di hadapan Allah dan dia akan jadi saksi terhadap amalan-amalan kita daripada mula kita puasa sampailah ke penghujung Ramadan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam buku yang ditulis oleh ni Pak saya puasa lah ni, permasalahan 200 permasalahan puasa Ustaz Muhadir Haji Jul. Buku ni orang hadiah ni, bukan dia yang hadiah. Ada juga kitab-kitab yang saya jumpa penulis dia tolong sign. Tu kitab tu mahal ya. Dia sign, dia tulis itu, dia yang bagi. Dia yang tulis buku tu, dia yang bagi kat kita. Kalau kita tengok dari segi kategori tulis buku ataupun tulis kitab ni, sebenarnya 40% hingga 30% hingga 40% saja ilmu yang ditulis dalam buku ni. Selebihnya ada lagi kat dia. Sebab itu kalau dia daurah kitab dia, bermakna patut kita kena mengaji supaya dia akan cerita hak lebih lagi benda yang tersirat di sebalik yang dia tulis, yang dia tersurat. Sini yang dirahmati Allah sekalian, kategori qadha, fidyah dan kafarah. Buka-buka buku ni, jumpa hak ni, baca hak ni ya. Kategori orang yang kena qadha, orang yang kena bayar fidyah
dan juga orang yang kena bayar kifarat. Hukum yang pertama ialah wajib qada tapi tak kena fidyah. Fidyah ni artinya kena bayar dengan secupak beras yang dimakan lah. Kalau tak bayar dengan beras tak apa agak. Ganti dengan duit boleh. Boleh ganti dengan duit, tapi kena sebut duit sebagai harga beras fidyah. Macam tu. Inilah duit sebagai harga beras fidyah. Fidyah hanya dibayar untuk dua golongan saja. Asnaf lain tak boleh terima, iaitu fakir miskin. Fidyah hanya fakir dan miskin saja. Kalau dia anak yatim kaya tak boleh terima, tapi kalau anak yatim miskin bolehlah terima. Bertanya boleh tak bagi beras fidyah kepada anak kita? Dia khilaf lah, tapi lebih baik bagi kat menantu tak apa, tapi kena susah lah. Kalau tak susah tak boleh lah. Orang yang fakir dan miskin. Siapakah orang yang wajib qada tanpa fidyah? Yang pertama, orang yang sakit yang tak larat berpuasa. Bila disebut kataan tak larat tu, orang yang sakit dan tak larat berpuasa tapi ada harapan sembuh, qada saja, fidyah tak payah. Sebab dia ada harapan sembuh, dia akan qada. Tapi jangan langgar bulan, tahun lah, langgar tahun kena bayar kalau dia. Orang yang sakit dan tak larat untuk berpuasa tapi ada harapan untuk sembuh, pertama wajib qada, tak kena fidyah. Yang kedua, orang yang bermusafir dua marhalah. Sekarang ni dua marhalah 81 kilometer, 81 kilometer dan ke atas, dua marhalah. Kalau kita di Al-Ustaz, kalau di Jitera ni sampai ke Sungai Petani tak boleh lagi. Atas sikit lah, Sungai Dua lah kata no. Sungai Dua marhalah lah. Dua marhalah atau lebih, bukan dengan tujuan maksiat. Dia buka puasa disebabkan dia musafir dua marhalah, tak payah bayar fidyah, wajib qada saja. Yang ketiga, orang yang sangat lapar dan sangat dahaga, yang sekira-kira tak makan atau tak minum boleh membahayakan diri dia. Buka puasa wajib qada, tak kena bayar fidyah. Sangat lapar, sangat dahaga, yang mana lapar dan dahaga tu kalau dia biar akan membahayakan diri dia. Ni lapar sungguh-sungguh ni, melampau ni. Tapi jaranglah orang puasa mati pingsan, ada lah. Pingsan ada. Sahabat Nabi pernah berpuasa sampai pingsan. Hadis Bara' bin Azib dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu cerita Qis bin Sarmah puasa sampai pingsan. Pasal apa? Tak ada buka. Awal-awal dulu ni, masa awal-awal puasa dulu ni, dia puasa-puasa dia tak ada buka. Dia terlena. Hukum awal-awal puasa dulu ni, kalau lena bangkit tak boleh makan lah. Awal-awal dululah, kamu turun ayat mula-mula awal-awal kutiba alaikumusiyam dulu ni. Sebelum turun ayat apa, uhillal lakum lailatas siyam, dan ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul tu. Macam tu kaedah dia. Bila turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, hak tu barulah kira naik fajar, barulah mula berpuasa. Asal sebelum tu lena bangun tak boleh puasa dah. Qais bin Sarmah pingsan di ladang kurma disebabkan tak sempat berbuka. Pingsan ada, mati tak ada. Yang keempat, orang yang wajib qada tak kena fidyah ialah perempuan yang hamil, yang mengandung, atau perempuan yang menyusukan anak, ataupun menyusukan anak orang lain. Dia ambil upah menyusu anak orang lain, dan dia takut mudarat kepada diri bukan kepada anak, atau takut mudarat kepada diri dan anak atau anak orang lain itu, maka dia wajib qada dan tak kena bayar fidyah. Dia bukan takut pada anak tu, dia takut diri dia nanti kalau dia puasa juga akan membawa mudarat dan tak ada susu dan sebagainya, sebab dia ni kerja dia menyusu. Maka tak perlulah dia bayar fidyah.
Yang kelima, perempuan dalam keadaan haid dan nifas, dia tak boleh puasa lah, dan haram puasa pun perempuan ni. Tapi walaupun dalam keadaan tak boleh puasa, perempuan jangan duduk makan depan kami. Ui, teruk. Tak apa, dia kata, saya tak boleh puasa, saya nak makan nasi kandang depan abang. Allahu Akbar. Tolonglah. Beradablah sikit, katanya beradablah, sopanlah dengan orang puasa ni. Dia duduk makan depan kita, lepas tu hirup teh air pula, prap. Tak dia. Perempuan yang haid dan nifas, dia wajib qada aja, dia tak payah bayar fidyah. Yang keenam, orang yang pingsan sepanjang hari. Kalau pingsan sekejap tu tak apalah, sepanjang hari dia pingsan. Ya, pingsan. Tapi kalau orang yang ditidurkan, lepas itu seminggu lepas pada tu dia sihat balik dah bulan Ramadan, doktor kena habaq kat dia kena qada. Dia ditidurkan oleh doktor. Seminggu lepas pada tu, celik balik. Elok boleh puasa elok. Kena habaq kat dia, Pak Haji seminggu Pak Haji nak kami tidur Pak Haji tidur elok. Ya, bubuh oksigen mah. Ni kena qada balik. Ya. Tapi kalau koma, tak tahu tak ya. Koma ni artinya hilang akal dia. Tuan-tuan bisa dengar tak sejarah koma paling lama di Malaysia? 20 tahun. 20 tahun koma. Kita duk dengar tengok dalam Google, orang yang paling lama koma 2 tahun ni. Saya pernah jumpa seorang bekas guru sekolah menengah Sultan Badli Shah dulu yang koma 2 tahun. Saya pernah jumpa. Saya pergi ceramah di Tok Rasui, kampung Tok Rasui belah Kulim. 2 tahun dia koma. Isteri dia habaq tu, ustaz naik lah atas, kita tengok apa ni, cikgu dia dah koma hampir 2 tahun dah. Naik tengok bersih je dia jaga. Dahlah makcik Haji tu jaga dia. Bacalah apa-apa ustaz kat dia. Saya pun pegang tangan dia lembut, ya baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun, baca ayat kursi sampailah habis. Balik-balik pagi esok, pegawai hak panggil saya ceramah tu, dia telefon, Ustaz baca apa Ustaz? Cikgu tu mati semalam. Allahu Akbar. Awak jadi gitu. Kalau dia ingat saya baca apa, saya tak baca apa. Saya baca ayat kursi lah. Dia orang lain pakat main baca betul dah. Tiba-tiba saya pegang mati. Tuan-tuan jangan nak mereka tuan-tuan. Tapi tuan-tuan takut nak salamkan saya pula. Tak lah nak cerita sejarah tu. 2 tahun ya. Ada orang 20 tahun koma. Itu nak kira macam mana dengan puasa dia. Dia koma. Tapi pada saya, kalau nak bagi lagi sempurna lah dari segi tanggungan, bayarlah fidyah untuk dia. Sebab dia masih hidup dan dia boleh makan. Bayarlah fidyah untuk dia. Bayar fidyah. Qada tak payahlah. Bayar fidyah untuk dia. Orang yang pingsan sepanjang hari, dia wajib qada aja, dia tak payah bayar fidyah. Yang ketujuh, orang yang mabuk atau pintam sepanjang hari. Mabuk, dia mabuk dan juga akhirnya ataupun dia pitam sepanjang hari. Tapi kalau gila, gila tuan-tuan, batal puasa satu, yang keduanya qada tak kena, fidyah tak kena. Orang gila. Saya ada seorang lelaki, saya tanya dia, pasal dalam ilmu tasawuf ada orang yang sampai jadi gila, tapi dia orang sufi. Dia kata gila ni adalah makam paling tinggi dalam masyarakat kita. Hush, tak good. Orang tak marah. Kalau sekat nak pergi curi buah empelam orang, agak orang marah dah kat dia. Tak, siapa dia curi ni? Tu kau orang hak gila tu. Biar pergi ke dia gila. Cuba ustaz tengok pergi ambil. Kan dia balut elok-elok, tiba-tiba ustaz pergi ambil. Menampi empelam aku balut. Ustaz ambil. Yang ustaz ni pun sampai tak tahu menawa, habaqlah kat aku sepatah. Dia marah kat ustaz. Tapi orang gila tu dia tak marah. Pasal makam dia tinggi. Dan tengok.
Tak tahulah, wallahu alam ni saya tanya orang yang kenal dengan kawan tu lah. Dia orang kuat sufi. Amalan dia amalan ahli sufi. Tapi dia kata dia gila. Nabi tanya dia, orang yang mabuk dan pitam. Yang ke-8 yang wajib qada tanpa fidyah ialah orang yang lupa niat pada malam hari dan sengaja tidak berniat pada malam hari. Kita mazhab Syafi'i ni, puasa maksud dia ialah menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, mulai daripada naik fajar sampai jatuh matahari dengan berniat pada malam hari. Macam tu. Nak niat pada malam hari. Maka bila dia tak niat pada malam hari, tak sah puasa dia. Tapi ada perbincangan dalam kitab ni, ada cerita pasal adakah dia anggap niat kalau kita tanya dia, ni tak mau bangkit esok nak puasa ke tak ni? Tak nak puasa lah, tapi cuma malas bangkit esok. Dia kira niat dah. Ataupun dia niat memang bangkit esok untuk berpuasa, pun kira niat dah. Tapi kalau dia bangkit esok, bukan dia niat nak berpuasa dan tak ada qasad pun dalam hati dia nak puasa, dia tak jadi niat. Niat ni dia lintahlah hati lah. Baik, lupa niat pada malam hari. Yang ke-9 wajib qada tak payah bayar fidyah ialah melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa. Ya, perkara yang boleh membatalkan puasa. Dia yang masuk dalam lubang telinga. Lepas tu dia bunyi berdengung, tak syok. Dia ambil ayak, dia tunda masuk. Lepas tu dia ketuk keluar. Tu batal. Batal puasa dan dia kena qada, cuma tak kena yang fidyah lah. Ataupun apa-apalah dia buat perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Yang ke-10 membatalkan puasa bukan dengan jima, maka dia wajib qada. Yang ke-11 orang yang murtad apabila ia kembali kepada Islam. Ya, murtad ni kesan dia besar. Kalau dia puasa, batal puasa dia. Batal puasa dia. Kalau dia ada isteri, kalau dia murtad, terputus dengan isteri dia, automatik dengan isteri terputus hubungan dengan isteri. Dia tak boleh dah nak apa pusaka, nak dapatkan pusaka, tak boleh, nak jadi wali tak boleh. Murtad tak boleh jadi wali. Kalau dia ada anak perempuan, betul dia murtad, dia jadi wali. Habis. Isu yang kedua ialah hukum wajib qada dan wajib fidyah. Yang pertama, perempuan hamil atau perempuan menyusu anak atau anak orang lain, dia ambil upah menyusu. Dan dia takut mudarat kepada anak yang dikandungnya, bukan masalah mudarat diri dia, takut mudarat kepada anak yang dikandung ataupun anak yang disusukannya. Maka pada ketika itu qada pun kena, fidyah pun kena. Perempuan yang mengandung atau perempuan yang menyusukan anak dia atau anak orang lain yang dia ambil upah, dia takut mudarat ke anak tu. Aku yang aku buka juga bukan masalah aku boleh, aku okey dia kata, tapi kalau aku puasa nanti aku takut mudarat kat anak yang dia kandung ni. Maka dia berbuka wajib qada, wajib fidyah. Fidyah bayarlah, saya ingat satu cupak berapa. Ikutlah, kalau macam dengan dulu ni RM2.7 lah dan RM3 lah, RM3 lebih lah cupak. Apa cupak aja, kalau ditinggal banyak mana banyak tu lah. Kalau duit bayarlah RM3.5 kan satu cupak. Kalau 10 hari baru RM35. Inilah duit RM35 sebagai harga beras fidyah yang aku nak serah kepada kamu. Terima. Saya dulu Tok Guru saya kata, Tok Guru malam ni dia nak tolak beras fidyah ni, tolak pimai dia tak ada tolak apa mai aku nak petua dia kata. Saya duk ada tu. Pasal duk tolak pimai dia kata mai aku nak petua. Bawa mai beras boh tang ni, mai kawan hak nak niat tu. Tak ni. Niat suar tangan masuk dalam beras tu dia kata. Niat, inilah beras aku jadikan fidyah. Sebut nama kawan hak yang nak bagi fidyah tu. Yang bergantung wajib atas zimahnya, aku nak serahkan dia.
Cukup, tak payah. Mai ambil yang tok weh. Tak payah tolak ah dia kata. Oi, kata Tok Guru ni senang ni. Dia tanyalah ustaz-ustaz lain, dia tak. Lah tak apa buat macam tu. Boleh tu senang ni, tolak pimai sampai tengah malam. Entah biasa tak? Saya biasa. Tolak. Aku serahkan dia. Kata kono pula aku terimakan dia, inilah beras aku tolak pula kat kawan tu. Mai Tok Guru senang kata. Mai anak nak petua kata. Dia Tok Guru senang petua itu kita senang buat kerja. Baik, orang perempuan yang hamil. Baik. Yang kedua, orang yang wajib qada dan wajib fidyah ialah orang yang menunda-nunda untuk mengqadakan puasanya sehingga datang Ramadan yang berikutnya. Qada dia kalau datang pada puasa yang berikutnya, dia kena bayar fidyah pasal dia dah terlepas tahun dah. Kalau terlepas sampai 2 tahun, kena bayar 2 cupa. Fidyah dia akan berganda, tapi qada puasa tak berganda. Puasa tak berganda, kalau 1 hari ya. Tapi fidyah berganda. Yang ketiga, wajib fidyah tapi tak wajib qada. Wajib bayar fidyah tapi tak wajib qada. Pertama, orang yang sangat tua dan tak larat nak berpuasa, bayar fidyah ya. Tak payah nak qada apa dah kawan, tak larat, umur dah 90 lebih dah. Maklum umur apa 90 dah, kita tak rot dah nak puasa, tak rot. Bayar setiap hari secupa. Orang yang wajib fidyah tapi tak perlu qada. Tua sangat ke, dia tak larat sangat ke. Yang kedua, orang sakit yang tak ada harapan sembuh. Dia kata sakit jenis saya ni nak kena buat macam ni pakai tak boleh dah nak puasa. Bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Puasa saya tak boleh qada dah memanglah tak boleh. Bayar fidyah. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia sebelum qada puasa Ramadan sehingga masuk bulan Ramadan berikutnya. Wajib bayar fidyah, tak wajib qada. Orang yang meninggal dunia sebelum qada puasa Ramadan, jadi dia mati tak sempat dia nak qada puasa Ramadan sehingga masuk ke bulan yang berikutnya. Yalah orang panggil fidyah orang mati, itulah fidyah hak kita bayar untuk orang mati tu. Umur mati dia, tolak umur dia apa ni, dia balik. Lepas tu ambil pada setiap bulan hak baki tu, ambil pada setiap bulan 30 hari. Kalilah berapa tahun hak baki tu. Dia mati umur 50, dia balik umur 15, tolak dia ada 35. Jadi ada 35, dia dapat 35 tahun lah, artinya 35 tahun yang dia nak kena bayar fidyah tu. 1 tahun 30 hari, kalilah 35 kali 30, itu kalilah dengan RM3.05. Dah tahu apa ni RM3.05, dapatlah apa. Tu fidyah tu maksud dia. Ya. Tak sempat qada Ramadan. Banyaklah ustaz, banyak. Tidak wajib fidyah dan tidak wajib qada. Dah tadi saya sebut dah, orang gila. Orang gila tak wajib fidyah, tak wajib qada. Orang gila ni dia tak ada akal, dia tak mukallaf. Kita aja tak suka kat dia. Cik RM1 je. Tak nak buat apa RM1. Nak makan lah. Pagi ni makan apa? Makan dah, tapi nak RM1 kan. Tak apa kelia. Bagi dah RM1 ke dia. Kan? Dia jumpa kita. Weh, aku lapar. Try tengok kata kat dia. Lapar pergi lah makan. Duit tak ada. Ni tak apa kelia. Orang gila kira dia. Saya biasa sekali buang nasi lemak tu basi dah. Saya buang kat burung, ada burung duk main makan di rumah. Saya lempak kat burung tu. Lagi tengok nasi lemak tak ada dah. Habis. Pergi mana? Tengok dah buah pokok motan duk makan. La ilaha illallah. Nasi basi tu dia boleh makan. Kita bukan tak makan dah. Tu bagi duit tak mau lah.
Dan nak ambil duit RM10, pilah beli apa-apa. Dia tak mau. Duit tak mau. Dia nak makan dia. Hang ni betul-betul gila. Memang dia gila sungguh. Tak payah puasa pun tak payah, qada pun tak payah. Dan yang terakhirnya ialah orang yang wajib qada dan wajib bayar kifarah. Itu orang lelaki yang berpuasa Ramadan yang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari. Perempuan tak kena. Perempuan tak kena kifarat sampai 2 bulan berturut-turut puasa. Perempuan tak kena sebab perempuan tak boleh puasa berturut-turut. Ahad kena lelaki dia. Dalam kitab Fatawa Ahkam wal Fatawa fi Siyam, hukum bersetubuh pada siang hari dengan terlupa. Saya dok perhati lama. Ada nak logik lupa. Dua-dua orang pula tu terlupa. Macam tak boleh terima. Tapi ada masalah tu ada. Dalam Al-Ahkam wal Fatawa fi Siyam. Ada kemarin kan bila saya baca sekali lalu di auditorium Hospital Sultan Bahia. Saya kata, tapi tak apalah hukum dia. Kena bayar kifarat. Laki-laki tu kena bayar kifarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia buka 1 hari je, kena puasa balik semula. Kerana 2 bulan berturut-turut. Hak tu wajib qada dan wajib kafarah. Hari yang dia tinggal kerana bersetubuh tu, dia kena qada. Dia kena bayar kifarah. Semua masalah tadi dirujuk daripada kitab Al-Muhazzab, Mughnil Muhtaj, Fathul Wahhab, Sirajul Wahhab, Nihayatul Zin, 5, 4, 5, 6 buah kitab. Itulah dia sikit cerita pasal hukum-hukum dan permasalahan yang tak teknikal sangat. Saya ingat tak teknikal. Benda ni benda asas dalam berpuasa. Jadi kita yang sentiasa menjaga diri kita ni, Allah Ta'ala bagi mujahadah, katanya kita lawan bagai-bagai perkara dalam puasa ni, kena lawan. Dia mujahadah agak dalam puasa ni pun, tahan diri kita lapar, letih, lesu. Sebab itu ada hadis Imam Dailami sebut. Hadis Imam Dailami, Nabi SAW sebut, salah satun la yalumuna ala su'il khalqi. Salah satun la yalumuna ala su'il khalqi. Ada 3 jenis manusia yang jangan kamu caci walaupun rupa tak elok. Ala su'il khalqi, rupa dia tak elok. Yang pertama, al-marid, orang yang sakit. Yang kedua, as-saim, orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, al-imam al-adil. Walaupun rupa tak elok, walaupun hamba habsyi, tapi kalau dia seorang pemimpin yang adil, jangan kamu caci dia. Abang kata Allah, hampa pun kalau ya pun carilah YB handsome sikit, huduh bih pada apa, tak boleh. Tak boleh kata. Rasulullah kata jangan kamu caci 3 jenis manusia. Yang pertama orang sakit. Ya lah, orang sakit dengan busuk, dengan muka belemui, sakit. Jangan caci, sebab doa dia sangat mustajab. Kerana dalam hadis qudsi, ada satu hadis qudsi saya baca dalam kitab 40 peringatan hadis qudsi, kata Allah Ta'ala kata di padang mahsyar di akhirat esok, wahai hamba-hambaku, kenapa pada ketika di dunia aku dalam keadaan sakit dan kamu tidak datang menziarahi aku? Maka hamba jawab di akhirat, ya Allah, engkau itu Tuhan, ya Allah, takkan engkau sakit? Dah, aku bersama orang-orang yang sakit dan kamu tak ziarah pun kawan tu. Oh, macam tu. Jadi kalau ada pasal-pasal sakit, pergi ziarah, tapi janganlah duk pergi ziarah bujang je. Janda belakang rumah sakit, jom kita pergi tengok. Ustaz, abang tak baik, kalau tak pergi tengok. Ahad tu dia mau sangat. Ya kan tu. Semua orang lah, semua orang. Sakit tu doa dia mustajab. Ada hadis tu ada lagi lah. Kenapa engkau tak beri makan pada ketika aku lapar di dunia dulu? Maka hamba dia jawab, ya Allah, engkau itu Tuhan, ya Allah, takkan engkau makan? Dah. Orang-orang yang lapar itu bersama-sama dengan aku, maka kamu tak beri pun dia makan. Orang lapar ni orang yang dalam perjalanan putih bekalan dan sebagainya. Ataupun memang orang tak ada duit.
Ni musim lah ni tuan-tuan, kita aja boleh makan selesa. Ada orang nak makan pun tak ada duit tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan. Tak percaya, tapi sungguh dia nak makan pun tak ada duit. Allah, saya kata awak jadi macam ni. Dia kata tak tahulah, Allah Ta'ala bagi tahun ni cabaran hebat sungguh. Kata tak ada duit nak makan. Habislah dia tahu semua jual habislah. Hak nu jual, hak ni jual. Saya sebutlah satu-satu, kita pun retilah sebut sebab kita kenal dia. Dia tak ada habis dah Ustaz. Yang tinggal kereta kecil sebiji tu je hantar bawa anak-anak dia. Allah, jadi gitu. Masuklah ada seorang dua yang tak boleh bekerja kerana sakit, masuk hospital, keluar mai nangis tuan-tuan sebab tak ada makanan nak makan. La ilaha illallah. Tuan-tuan nak tahu orang tu siapa dia, lihat. Tak tahulah lah ni dia okey tak lagi, tak tahu. Ni sehari dua sebelum Ramadan hari tu dia duk merintih lah. Saya bagi duit zakat, ada orang sedekah duit zakat bagi dia. Satu orang tu. Dan yang ketiganya ialah imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Jangan kita caci dia, sebab dia disayangi oleh Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, al-imamul adil. Walaupun rupa tak elok, terus duk condemn dia. Dia seorang yang Allah Ta'ala sayang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah kuliah zuhur kita setengah jam sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Mudah-mudahan ada barakahnya kita duduk dalam majlis ilmu ni, dan mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, kita dapat hidayah Allah, kita dapat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min 'amalin la yurfa', min du'ain la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina warda 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.